Untuk korang yang nak jaga bateri health iPhone korang kan, korang kena pakai satu power bank yang memang compatible dengan iPhone korang. Contohnya macam power bank daripada unit ni. Ini adalah battery pack MagSafe, yang mana kalau korang lekatkan macam ni, phone korang akan charge elok je dan korang boleh check status battery health korang. Selain daripada dekat sini akan keluar status percentage bateri power bank ni. Nampak tak kat sini? Selain daripada korang boleh check kat sini, korang juga boleh check berapa percentage bateri yang tinggal dekat power bank ni dengan cara tekan je button tepi ni, akan keluar lampu dekat bahagian sini ni. Okey, yang menarik dengan power bank ni adalah dia memang dicipta dengan ekosistem Apple, yang mana korang boleh charge korang punya iPhone. Kalau korang ada Apple Watch, korang boleh charge juga Apple Watch korang, dan kalau korang ada AirPod, korang boleh charge juga AirPod korang macam ni. Memang sangat nice tau. Okey, bila korang lekatkan power bank ni dekat korang punya phone dan dia charge elok, korang boleh buka setting, buka general, korang boleh buka about, scroll ke bawah dan korang akan nampak MagSafe Battery Pack dekat sini. So bila korang tekan je MagSafe Battery Pack ni, dia akan keluarlah segala info berkenaan dengan battery pack power bank unit ni. Bila korang cabut je power bank ni, benda tu dia akan hilang. Nampak tak? Nice kan? Benda ni memang compatible dengan Apple ecosystem. So korang juga boleh pilih sama ada nak 6000 mAh ataupun 12000 mAh. Kalau 12000 tu dia tebal sikit lah. Yang ni 6000 sesuai untuk bawa pergi meeting ke, pergi event ke, dan korang tak nak bawa power bank yang berat-berat. Yang penting korang kena beli. Kat mana nak beli? Link ada dekat bawah, aku ada sediakan.